Betul ke bisnes tipu? Dah nak interview seorang influencer, itulah ke kona ke tidak influencer ni, Papa Berry. Papa Berry ni dia sama buat bisnes dengan Ibda. Kalau betul tipu bisnes ni, kenapa Papa Berry buat bisnes? Betul ke bisnes ni tipu? Itulah macam ada orang kata, ada orang kata tiba-tiba macam Noroi. Ada orang kata, alah dekat ada satu platform biru tu kan, ada satu page yang cerita pasal scam-scam tu, kita biasanya tipu, main duit, tipu orang, scam duit orang, money game, dia kata macam tu. Lepas tu produk tak betul, produk tu overclaim, macam-macam lagi lah kan. Oh dia kutuk gila kak, tak ingat dunia, dia kutuk ingat dunia. Yo, masa tu ada baca. Tapi kalaulah bisnes ini tipu, idoklah saya ni kekal dengan bisnes ini dah nak masuk tahun ke-10. Idoklah dalam bisnes ini saya kekal, dapatlah pulangan sampai 5 angka. Nak cakap lebih-lebih tak boleh, nanti kena ban. Taklah dalam bisnes ini saya dapat melancong ke luar negara banyak kali. Berapa negara dah Pak Berry pergi melancong? 5. Weh, anda kan? Yang terakhir sekali masa baru ni lah, bulan lepas pergi ke Xi'an, China. Apa yang membuat Papa Berry tahan lama dalam bisnes ni? Satu sebab memang bisnes ini dia platform yang cukup bagus. Syarikat ini platformnya sangat bagus. Dia menyediakan pelan pemasaran yang bagus, dia menyediakan produk yang memang bagus, dan juga bila kita berada dalam satu tim yang betul, tim itu pula menyediakan satu sistem membolehkan kita mempergunakan pelan pemasaran dan produk syarikat ini dapat kejayaan. Dan lagi bestnya sebab support sistem, tim, pasukan yang kita semua ini memang betul-betul saling support, tak ada dengki-dengki. Bahkan kita kalau boleh, walaupun makin sideline lah kan, ada beradik kan, tetap nak naik sama-sama juga, tak ada dengki-dengki apa semua. Walaupun dia ketemukan lain kita kan. Kalau dalam bisnes macam ni kak, kalau tempat lain, kalau side sebelah meja belah, dia sailang Sailang betul. Takut dia kata tak boleh loket dengan dia kan, dia sailang kan. Ni tak ada, dia lagi ajak kita dekat, jom sini, jom kita buat sama-sama. Memang seronok. Jadi kalau macam korang pernah kena tipu dengan bisnes macam ni kan, macam aku pernah kena tipu dulu, datang ke bisnes ini, InsyaAllah bukan bisnes tipu. Walaupun ramai orang kata bisnes ini konon-konon tipu, kalau bisnes ini tipu, macam kita kata tadilah, taklah kita bertahan hampir 10 tahun. Betul. Papa Berry, apa pesan bagi orang yang tengah cari peluang bisnes? Nombor satunya, tanya satu soalan. Adakah bila kita buat bisnes itu, kita akan dapat kurang-kurang $1.5 juta dalam tempoh 5 tahun. Andai kata kalau kita nampak benda kita kaji tak dapat benda tu, bukan nak kata elak, tolak tepi dulu. Dengan bisnes ini bukan sekadar dapat, tetapi memang terbukti dah. Memang dapat $1.5 juta tu, dan bahkan lebih lagi sebenarnya. Cuma tinggal kita ini belajar, ikut cakap leader, kita kena rajin lah. Apa benda pun kena rajin. Nak berak pun kena rajin. Kalau tak rajin, siapa yang seluar? Kau nak tahu peluang bisnes ni, modal dia rendah kan? Dah. Tapi zero risiko. Cari Kak Pidah, copet-copet. Kak Pidah akan bantu anda sepantas mungkin. Jom kita ubah hidup. Yelah, kalau tak rajin, berak pun sampai.